hujung ayat 14 surah Taha. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimis sholata li dzikri. Hendaklah kamu dirikan sembahyang untuk ingat aku. Kita semua, tuan-tuan, sejak kecil sampai ketua ni belajar bab sembahyang, bacaan sembahyang, hafal ya, rukun qauli, rukun fi'li. Sehingga ada kursus-kursus tahsinus solat, tak berhenti-henti. Tapi ingat Allah dia belajar tak? Sembahyang itu ada 2 bahagian. Wa aqimis solat itu satu bahagian. Li zikri, ingat Allah, satu bahagian. Kita sejak kecil sampai ketua, mungkin sampai ke mati, belajar bab sembahyang. Bab zikir tak belajar. Kan itu boleh kita sebut. Kita solat selama ini di atas hanya menggunakan ilmu tentang hukum hakam solat, perbuatan solat. Tentang hukum hakam ingat Allah dalam solat tak belajar. Di sini dah tuan-tuan, untungnya kita bila kita belajar tarekat, insya-Allah kita dapat menyampurnakan bahagian kedua sembahyang, ingat Allah dalam solat. Wa aqimis solat li zikri. Dirikanlah solat untuk ingat aku. Ramai di antara kita bila solat ingat lain. Badannya kat sini, hatinya keluar ke pasar raya. Sedangkan solat itu untuk ingat Allah. Kita tak pernah belajar macam mana cara nak ingat Allah. Sebab itu Allah berfirman dalam suratul Mu'minun, qad aflahal mu'minun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu telah berjaya. Alladzina fi salatihim khashi'un, iaitu orang-orang mukmin yang hatinya khusyuk dalam solatnya. Kalau tak belajar zikir, macam mana hati boleh khusyuk dalam solat, tuan-tuan? Orang yang belajar zikir puluh tahun, nak khusyuk hati dalam solat pun susah. Qad aflahal mu'minun alladzina fi salatihim khashi'un. Kalau dia rajin solat, hati tak khusyuk, tak berjaya. Makna berjaya ni apa? Pertama, terjauh daripada api neraka. Yang kedua, berjaya dimasukkan ke surga. Yang ketiga, dapat keridhaan Allah. Dapat kehidupan, balasan hidup di dunia, di akhirat, sebaik-baik balasan. Itulah berjaya.